Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, kedua ini. Kalian mana? Dua anak kakak? Ha? Dua orang tak baik. Semua sehat ke? Sehat. Nampak balik yuk. Okey, sebelum tu pelajaran yang lepas cikgu dah jom muka surat apa apa pelajaran yang lepas? Cikgu set. Cikgu berhenti dekat 196. 196. Jadi last topik kita analisis kualitatif. Okay, sebelum tu cikgu dah cover, tapi yang awak akan belajar pada hari ini adalah menjelaskan konsep analisis kualitatif, mengenal pasti kemungkinan kation berdasarkan warna garam dan ketelarutan. Dan last kali awak akan boleh buat inference terhadap kation dan anion berdasarkan tindakan Hubble ke atas garam. Okey, ujian anion dan kation kita akan belajar pada minggu depan. So hari ini kita akan buat perhatian pasal macam mana kita nak tahu warna garam tu. Maksud kita tahu dia punya anion dan kation lagi. Sekarang kita baca pengenalan dulu lah. Itu muka surat 197. Boleh rujukan analisis kualitatif. Kalau buku modul muka surat 151. Okey. So kita pergi kepada kita recall balik apa yang kita belajar pelajaran lepas. Kita main game tak? Okey. Main game. Tapi game ni adalah boleh dibagikan kepada 7 pasangan. Maksudnya game yang bingo ni cikgu buat game bingo. Okey, cikgu betul? Awak semua akan dibagikan dengan pasangan awak lah. Maksudnya ada berapa pasal kali? 6 lah kan? 2 orang nak bagi. Setiap pasangan tu akan terima kad bingo. Maksudnya awak berbincang lah 2 orang. Cikgu akan bagi 15 soalan. Kalau maksudnya tak ada orang lagi yang boleh bingo tu, cikgu akan teruskan lah soalan tu. Lepas tu soalan-soalan tu daripada bab-bab yang sebelum ni. Bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6.
pH bagi larutan neutral? Empat. Kelima dah orang. Empat. Berikan satu contoh ikatan hidrogen. Apakah masuk formula empirik? Berapakah nilai pemala Avogadro? Reaksi bertindak balas dengan alkali menghasilkan apakah masuk nombor nuklear? Nyatakan contoh bagi unsur peralihan. Apakah gas yang dibebaskan apabila garam karbonat bertindak balas dengan asid? Apakah garam yang dibebaskan apabila apakah gas yang dibebaskan apabila garam karbonat bertindak balas dengan asid? Ada tak? Minggu ada lagi? Tiga. Tiga? Okey, dah harap. Apa yang dimakan ni tu? Mana? Satu garis. Kedua, tiga, empat, lima. Betul? Okey, dapat biru dia. Tak biru. Ada lagi? Okey, sequence-nya. Nyatakan contoh bagi unsur peralihan. Nyatakan asid kuat yang biasa digunakan dalam makmal. Tiga. Okey, yang kedua. Walaupun terlepas banyak. Yang lain. Apakah warna bumrah sulfat? Ulang lagi. Okey, dah tiga selung. Okey. Yang ketiga lagi. Apakah warna? Tiga. Saya lupa. Tadi dah tak? Baru je. Tiga. Okey, baik. Jangan kopi yang gelap kali. Mana? Hijau. Warna apa? Warna hijau. Biru. Muka-muka lagi. Dua. Apakah nama ferrum 3 chlorida? Nama pula warna. Apakah warna ferrum 3 chlorida? Tak lagi dah pagi. Pada aku masalah nanti. Apakah yang berlaku kepada bokrom 2 karbonat apabila dipanaskan? Dapat ni dulu ni. Semangat soalan itu. Kepekatan ion hidroksida digunakan untuk menghitung nilai pOH suatu alkali berdasarkan rumus berikut. Nyatakan rumus yang untuk mengira kepekatan ion hidroksida. Ada lagi? Sebab apakah masuk ikatan ion? Pakai apa kau Asman? Apakah contoh yang apakah contoh yang menggunakan sebatang air dalam kehidupan seharian? Dapat kau?
bagi mengira pH. Dia punya 3 sel. Apabila menuruni kumpulan 17, apakah sifat fizik bagi unsur kumpulan tersebut? Ada tak? Oh, ada juga. Okay. Selepas kita mempelajari sebatang kimia nyatakan kegunaan sebatang kovalen. Tu bingung tu. Apa yang tiga apa? Oh, 5 ke? Sepatutnya. Cikgu ingat lah bagi 5. Oh lah, patut. 5. Nanti cukup lah 5. Dia teruskan. Yang benar ya? Yang benar ya? Ingat lah, patut tu yang 3. Oh dah. Oh, apa? Okey. Selalu ni kumpulan tu dia ada buat dah. Dua. Sekian ni. Online tu apa? Sebab? Lima. PIGO. Kau apa? Apalah. Senang segini. Dapat je? Nak kau segi. Bagi dia lah segi. Kejap, cikgu cari soalan lain sikit. Nak apa malah avocado? Buat lagi? Malah? Masuk formula empirik? Masuk ikatan ion? Berikan satu contoh ikatan hidrogen? Tak. Ikatan datif, apa itu ikatan datif? Oh, ada lagi tu. 3 minggu. Oh, dapat ya. Di bawah hati. Okay, bagi temukan bahawa hebat. Awal ni kan yang belajar lagi. Kita sebelum. Okay, so kita pergi kepada pengenalan analisis kualitatif dan pemerhatian sifat fizik garam. So, apa itu analisis kualitatif garam? Adalah satu teknik untuk mengenal pasti kation dan anion yang hadir dalam suatu garam dengan menganalisis sifat fizik dan sifat kimia garam. Maksudnya analisis kualitatif ni dia bagi gambaran, maksudnya dibagi contoh garam S. Apabila dipanaskan menjadi apa? Contohnya jadi mendadak putih. Lepas tu dia kata kalau dialirkan dengan air kapur ada perubahan ke tak? Maksudnya dia bagi dia suruh nyatakan apa itu garam S. Macam gitulah untuk ni. Untuk analisis kualitatif ni dia macam satu. Mula kita buat pemerhatian dulu sifat fizik garam tu. Yang kedua, tindakan haba ke atas garam. Yang ketiga, kita buat ujian anion dengan cation. Yang keempat adalah ujian pengesahan cation. First kali awak tengok garam tu. Warna dia, dia punya, dia bebaskan gas ke tak? Sampai dibaki lepas pemanasan. Gitu. Yang kedua, awak tengok pula. Yang tindakan tu haba ni yang pemanasan ni lah. Yang ketiga, tengok ujian anion dengan cation tu. Tu boleh tengok dalam buku surah apa? Ujian anion dengan cation. Buku surah 205. 205 dengan 201. 201 dengan 205. Ini adalah ujian-ujian anion. Dia ada karbonat, klorida, sulfat dengan nitrat. Kalau ni biasa kita buat eksperimen. Tapi kalau dalam minggu depan buat eksperimen, lihat insyaAllah. Setiap garam tu dia ada ujian-ujian dia. Maksudnya kalau ujian karbonat buat ganda, ujian klorida ganda macam itu. Lepas tu barulah kita pergi kepada ujian pengesahan cation. Dan pengesahan cation ni banyak sikit. Ni orang boleh tengok dekat kuasa 5. Influence tentang cation yang hadir. Kalau tengok surah 208 tu banyak banget data alir dia tu. Kalau masukkan natrium hidroksida, jadi kita letakkan biru. Macam itulah. Waktu kita belajar karat-karat. So hari ni kita pergi kepada pengenalan je. Pemerhatian terhadap sifat fizik garam. First kali awak tengok pada sifat fizik garam lah. Warna berlarutan dia dalam air sebelum membuat influence terhadap kemungkinan apakah pengguna cation dan anion. Ingat tak garam
Ammonia. Okey. Untuk 199. 199 yang ada faham. Ni. 199 ni cuba tengok kejap. Dia kata garam yang mengandungi garam, kupron sulfat, kupron nitrat, garam kupron klorida dengan kupron karbonat. Jadi ada menggunakan hijau, larutan warna hijau dengan larutan warna biru. Untuk air ini kita panggil dia gas myself. Teka garam saya. Adik ni awal pasangan dah kan? Seorang murid akan pakai kat nama cikgu dah sediakan ni. Awak pakai, jadi lepas tu pasangan tu akan beri petunjuk lah. Tapi kena cover pasal ni je, warna, larut ke tak, lepas tu ion dia. Lepas tu dia akan sebutlah nama tu. Dia akan sebut nama garam tu. Apa yang kita perlu boleh ambil tu ni. Ya boleh Okay, setiap Pak anda nak start dulu, main depan. Cikgu bagi garam dia. Apa? Sepasangan. Maksud apa? Maksudnya ini lepas habis sepasangan tu, semua sekali yang hok yang teka tu pula. Maksudnya gini. Maksudnya orang yang teka dulu, habis dulu, settle teka. Lepas tu yang kedua tu orang yang bagi clue tu pula yang teka. Oh adik lah. Okay meh? Okay baik, kita seorang apa cikgu bagi lah. Boleh nampak kau. Ada nak tu lo, ada nak teka lo. Main depan. Ada nak bagi clue, main sini. Gitu. Orang yang teka tu kat situ. Ada. Orang yang nak bagi clue, main sini, ambil ni. Tepek dia. Apa? Ambil anis tak tu. Kita terus ni. Berapa dia? Sudah
sama ke dua? Oh lah. Yang mana? Bukan dua koridor. Ini? Mana? Charity.
Yang mana dia? Online. Saya ingat sikit. Apa blueberry? Apa blueberry? Mesti pusing. Lagi blueberry dekat. Pokok mana dia biasa? Hijau. Hijau untuk pera belas. Ini hijau. Warnanya hijau. Lepas tu dia punya blueberry warna dia? Biru lah. Biru untuk pera belas. Biru. Mata pokok mana dia? Perang pokok-pokok gitu. Perang. Perang untuk pera 13. Mana warna yang nak set? Beda-beda. Tapi orang ni dia ada tambahan untuk mushroom. Pokok blueberry ni. Ikan pokok blueberry ni daun kan warna hijau. So dia adalah pera 12. Blueberry kan warna biru. So dia adalah pera 12. Batang pokok warna perang dia adalah pera 13. Kalau dia untuk pera dengan mushroom lah. Jangan ingat. Kalau yang candy tu dia ada tambahan untuk lambung. Sambal, zinc, mushroom. Oh, selain itu dia ada Pakcik Anwazin. Pakcik Anwazin tolong. Tapi macam ni, Anwazin ni biasa kita guna untuk ujian NION. Dia pakcik. Dia suka orang putih-putih. Dia memang resis. Pakcik. Kamu dah tak tahu ni? Belum. Dia ada daging. Dia putih dah tu. Memang cantik lah dia ni. Untuk putih saja. Pedagang dengan putih saja. Mana lagi? So pakcik lapar. Anua aluminium. Aluminium dia dah nak. Okey. Zinc lah. Zinc 12. Lepas tu memang lah. Okey. Pakcik ni kan? Baju mana tak? Baju biasa? Kena sesuai lagi. Baju semua tak? Ikut ke baju dia? Semua je? Sepatu warna tak? Kuning lah. Baju putih tu bawah ni ambil. Baju putih ni tak? Seluruh ke luar ke? Yang seluruh lah? Ambil dah seluruh je. Warna kuning untuk lambung. Kalau pokok baju tu seluruh orang sebab apa dia panas kan? Bila dia panas warna baju pokok panas. Kalau kuning lambung pasida. Baju sikit. Semua yang panas.
Kulit yang warna purple lah. Lebih kan? Bintik? Ungu api. Ini baskom marshmallow. Pablo ni. Mesin haji. Haji lebih kan dulu. Tidak usah sampai ingat. Ayo ingat. Ini matahari. Aduh. Awak tak? Bubuk sikit. Bubuk menang. Bubuk. Kena mari tambah. Kalau kita ikut. Okey, mana dah okey? Okey, mana? Hijau. Hijau untuk kubra karbonat. Kubra karbonat warna hijau. Ini warna hijau. Lepas tu pokok warna hijau kan? Pokok daun. Daun pokok. Arab. Plus. Lepas tu pokok warna tu. Pokok lavender ni. Lavender warna purple lah. Lavender dia mewakili kalium. Kalium 6 makanan. Lepas tu batang pokok. Batang pokok Arab. Arab 13. Air sungai mewakili program. Ada program 12 kan. Dia ada ke? Program sulfa, dia ada program klorida, ada program nitrat. Semua warna dia. Air biru. Air pun warna biru. So program sulfa, program klorida dan program nitrat semua warna biru. Okay, pakcik Pablo. Pakcik Pablo dia ada warna. Yang warnanya unggung kayu warna apa orang? Pablo ni siapa tu? Matahari warna kuning kan? Kuning. So dia adalah mewakili zinc oksida. Matahari panas ke sejuk? Panas. So dia panas di warna kuning. Kita dia sejuk. Ringkir-ringkir ni saji di warna putih. Putih. Saji warna putih kan? Nampak tak? Nampak eh? Unggung api ni warna untuk sambung. Pablo kan? Pablo plumber. Plumber. Untuk plumber. Plumber oksida. Plumber oksida. Okay.
hadir. Jadi cara orang pulang. Ada saja dalam garam es ni. Garam es ni dia warna putih. Bila kita tambah air, kita larut dalam air. Ha. Ada karbonat kita. Ada 50 ah. 50 bukan ke? Sedap. Nama gula makan. Okey, yang kedua, nyatakan infra bagi ketayon. Infra dia. Maksudnya, ni barang apa? Anak ke, bukan anak ke, BBA ke, HPC ke. Barang es, warna putih, dia tambah air, dia larut, dipanaskan dengan kuat, dihasilkan dua, bagi putih dengan gas yang ada berwarna. So, bila kita alihkan dalam air kapur jadi keruh. Ketayon apa? Betul kita nak ambil? Ferrum berdua. Ketayon yang hadir, maksudnya ketayon bukan berarti nyatakan infra bagi ketayon yang hadir. Apa yang kita boleh angguakan ni? Dia bukan apa? Okey, bukan amna. Apa tahu tu je. Dia ketayon ni yang hadir bukan amna. Dia bukan MK plus dan dia bukan A plus. So, ada apa nombor? Alpha. Nombor 10. Yay. Nombor lagi. Last sekali, berikan contoh garam yang mungkin dihasilkan. Apa garam ni? X ni. Garam X adalah apa? Jawapan dia. Dia larut. Sama. Kalsium karbonat. Salah juga. Dia warna putih. Susu ada zero. Magnesium oksida. Ya Allah, sekolah sini. Magnesium oksida salah. Magnesium. Apa? Dia sekolah makan. Di sana je. Potong dia. Oh, ini salah kau. Kalau potong kau. Sekolah dia. Sebut adik. Cikgu kata salah. Garam white pula sikit. Garam white ni warna putih juga. Bila tambah air, dilarut dalam air. Maksudnya dia dah garam larut dah. Bila kita panaskan, dihasilkan gas peron dengan baki putih. Gas peron ni bila kita uji kayu uji berbara, dia menyala semula. Apakah itu?
Okey, berikan contoh garam yang mungkin terhasil. Siapa? Garam nitrat. Garam nitrat salah. Okey, betul. Tak tahu. Mudah ni. Tak tahu macam mana ni. Jadi garam putih. Dia tambah air di lagu. Magnesium. Malaysia? Nitrat. Nitrat. Ada sih. Dia ada dua yang main. Zinc. Alpha. Zinc nitrat. Betul. Natrium nitrat. Natrium nitrat. Selalu. Sikit. Mula huruf A. Aluminium. Aluminium. Kita lalu. Aluminium nitrat. Negatif jadi positif. Negatif jadi positif. Yay. Yes. Jadual dua tu yang awak belajar ni berdasarkan gambar-gambar yang awak lukis. Kumpulan dua karbonat. Kita sambil tu kan cuba kumpulan dua karbonat tu kumpulan dua klorida dengan ferrum dua sulfat nitrat klorida tu awak tekankan sikit lah. Dia punya dalam bentuk pecah dia warna hijau kumpulan dua karbonat, kumpulan dua klorida dengan ferrum dua sulfat nitrat klorida tu adalah hijau. Warna dalam bentuk pecah dia. Karbonat dia larut tak? Tak. So terlarutan dalam air ya Tidak larut. Jadi warna dalam aqueous ada tak? Tak ada. Tak ada. Lepas tu kumpulan dua sulfat dengan kumpulan dua nitrat. Warna apa? Biru. Dalam pecah. Dia larut tak? Larut. Larut. Warna apa larutan dia? Biru. Kumpulan dua klorida. Pecah. Hijau. Dia larut tak? Larut. Warna dia? Hijau. Lebih cokok kan? Lepas tu ferrum dua sulfat nitrat klorida tu warna hijau. Keterlarutan dalam air dia? Larut. Warna dia? Hijau juga. Hijau. Ferrum 3 warna apa? Perak. Larut tak? Larut. Warna dalam aqueous? Perak. Merah juga. Garam selain tu apa dapat? Putih. Lepas tu warna dalam larutan aqueous? Tidak Tidak berwarna. Tidak berwarna lah bila putih. Beres. Yay. Ada boleh kertas sikit? Ada kertas sikit? Betul dia isi? Ada. Contoh satu perkara baru yang saya pelajari hari ini. Kai. Kai. Nak tulis sikit. Satu je. Satu je. Tahu ni yang awak belajar hari ni? Awak belajar pasal Pablo ke? Belajar pasal SpongeBob ke?
Kocek macam. Kalau pasal aku. Dan ajar ni bagi kawan, bagi sekilas. Wakilah, lapor makan. Kan bawa bila gerak. Kalau bagi lalu kan, itu adik tu boleh. Tapi dia seorang ni. Dah terjaga kan? Okey. Okey. Terima kasih. Thank you.